Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Doktor boleh tunjukkan muka doktor? Sekejap, Mas. Sekejap. Okey, okey. Sekejap. Ya, apa khabar? Oh, kabar baik doktor. Maaf mengganggu doktor. Boleh saya tanya doktor, kami ada soalan ni? Okey, boleh. Okey, untuk soalan kami mau tanya, apakah peranan UMS dalam membantu pelajar yang kurang berkemampuan, OKU, golongan pribumi? Okey, soalan yang sukar tapi boleh dijawab. Sebagai full-fledged Universiti Awam di Sabah, Universiti Malaysia Sabah mempunyai akses kepada masyarakat di luar bandar di Sabah. Perlu kita ingat bahawa keluasan negeri Sabah itu sendiri hampir 74,000 km persegi. Jadi untuk membantu pelajar luar bandar, komuniti pribumi dan kelompok pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan ini, Universiti Malaysia Sabah perlu bersifat bergerak. Sebab itulah inisiatif Naib Chancellor UMS The Brand of Borneo dilancarkan. Kita mahu melihat supaya UMS itu menjadi ejen perubahan minda masyarakat. Kita mahu pelajar juga sebagai ejen penting dalam merelasikan hasrat bahawa ilmu itu turut dibawa ke kawasan komuniti di luar bandar. Melalui perkongsian yang dilakukan sama ada oleh pensyarah dan pelajar ini, akhirnya ianya akan mendekatkan lagi keyakinan, kepercayaan pelajar di luar bandar Sabah ini, khususnya beri pentingnya melanjutkan pengajian ke peringkat universiti. Dan yang kedua adalah melalui penglibatan para pensyarah menerusi program-program berimpak seperti pendayaan komuniti, projek sulam. Projek-projek seperti ini sangat penting sebab ianya akan mendedahkan kepada masyarakat itu sendiri bahawa universiti itu juga memerlukan ilmu-ilmu baharu daripada komuniti, dan ini sekaligus akan meningkatkan kepercayaan komuniti di luar bandar khususnya. Dan secara tidak langsung juga para pelajar yang terlibat akan mengalami proses pembelajaran yang lebih inklusif dan eksklusif kerana mereka faham teori dan mereka membuat amalan teorinya. Dan yang ketiganya ialah kita mau menerapkan dalam kalangan pelajar universiti. Sebenarnya tujuan universiti itu bukan setakat melahirkan graduat, tapi universiti itu ingin melahirkan ejen perubahan masyarakat. So ini adalah 3 pendekatan yang UMS sebagai Universiti Awam full-fledged yang di Sabah dapat melakukannya secara sistematik dan juga pelaksanaan aktiviti yang sekarang ini giat dijalankan di bawah inisiatif UMS The Brand of Borneo.